sebenarnya kita orang ni tak pernah gaduh-gaduh je ni dalam kampung ni. Kalau bergaduh pun manja-manja je, tak tahu lebam. Pak ni jadi macam ni banyak bergaduh manja. Bergaduh manja, satu badan lebam. Terima kasihlah sebab pilih kampung kita kan, Pak Din kan. Student yang nampak apa? Apa pula tengah dengar lagu? Aku pun ambil kos juga. Pak Kodi. Yalah aku ambil kos. Kos apa Pak Kodi? Doktor. Doktor ni apa dia? Air 3 pint. Ini pupuk lekor tinggal anu rasa. Ini jauh. Pak Kodi memang macam ni lah. Sebelum tu ni lah kedai saya OOTD. Alah, tengok dia. Kalau Mila nak buat baju hipster, datang sini dengan kawan-kawan. Bijang boleh buat baju congsam, kimono, apa-apa pun hipster. Char kway teow bukan baju, itu makanan. Dah pandai. Tahun lepas ni, segala semua student-student main praktikal kat sini. Sebab apa? OOTD ni nampak macam setinggan. Tapi kalau orang nak main tempahan kena beratur. Betul. Pupuk ni. Makan pupuk dengan ni. Bagus lah kalau macam tu sebab Universiti Mira pun ada tu. Jangan makan. Pak Kodi ni. Universiti Mira ada jurusan kecantikan. Boleh datang sini. Kalau kecantikan, dekat Pak Din. Pak Din memang buat kos kecantikan. Jadi disebabkan selalu sangat buat kos kecantikan, Pak Din tak sempat nak cantikkan Pak Din. Betul. Sembang-sembang juga. Lola mana? Bukankah hari ni Lola tolong kau? Lola ada. Lola? Mana? Astagfirullahalazim. Depan tetamu dia buat perangai macam ni, Pak Din. Dia tidur, Pak Din. Lola! Bikin drama. Tidur dalam kedai aku. Bijan, sebenarnya Bijan. Aku pernah lah. Aku ada fashion show semalam. Jadi model beras